Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba, tiba Ramadan. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Khamis 19 Februari 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yeay, lusa puasa. Yahoo. Oi, kami puasa ni. Ui, sukanya kau Memang lama. Hari ni saya nak puasa penuh. Kalau kamu puasa penuh tahun ni, mak bagi kamu RM50. Alah, senang je. Sebulan je mak. Senang je. Senang. Nanti kau suka kau nak makan, kau hargalah apalah. Cepat bagi tidur. Malam ni malam esok kita nak ni. Kita nak sahur. Cepat pergi tidur. Bye mak. Ush, puasa. Esok puasa. Esok puasa. Tidur dulu lah. Nanti esok kita nak sahur. Jom. Mari kita. Boleh sini. Jom. Puasa. Ni, bilik. Aduh, salah bilik. Kita tidur dulu. Jom tidur. Kita tidur. Pada malam Khamis. Muzal. Oi, bangun. Okey. Bangun Muzal. Bangun. Wah. Apa? Sahur. Okey. Mak. Jom gelap ni. Jom, terus. Aduh. Hantu. Okey, hari ni kita makan ayam. Jom kita makan ayam. Nimbu. Okey. Ni ayam. Jom, makan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Sedap. Okey. Okey, dah makan. Terus tangan. Ngantuk. Naik dulu lah. Naik je. Sedap guys. Hai. Kita tengah minum ni. Kita nak puasa dah pagi ni. Dah. Okey. Letaknya. So. Lah. Sini apa lagi lah. Jom kita tidur lah. Sama tidur. Hantu jom. Dia balik. Pagi itu. Hari ni puasa lah. Masih pagi kita dah sahur dah. Pergi. Jom. Kita ni. Mak. Awak apa ni? Mak nak beritahu ni. Hari ni mak kerja lah. Mak nak pergi kerja ni. Mak pergi dulu ya. Okey mak. Sebelum tu mak nak tukar baju je. Ya. Okey. Mak pergi dulu ya. Bye.
Okey, mak dah pergi kerja. Sekarang ni boleh dah santai tengok TV. TV. Cerita apa? Cerita apa? Tengok cerita apa? Ni. Oh, mak call lah. Ya mak. Kenapa? Oh, kena beli barang Oh, okey. Ambil okey, ambil dekat bilik mak. Okey. Okey mak. Oh, nak pergi kedai pula. Jom. Kita ambil duit. Ambil duit dulu. Mana bilik mak? Jom. Okey dah ambil. Jom. Kita keluar. Buka dulu tu. Okey. Mana basikal tu? Okey, nice. Jom. Kita siapa dekat sini ni? Kata aku. Lah. Jom. Kita beli. Duit ni. Jom. Kita pergi. Yahoo. Kita dah sampai. Okey, tempat kita ni dulu. Okey. Jom. Kita masuk. Mak tadi suruh beli ni. Barang-barang. Tengok ada air. Jajan. Pizza. Ice cream. Ni kalau beli ni best ni. Sekejap. Tapi duit ni tak cukup. Lah, kita beli je lah apa yang ada. Kita beli barang yang mak suruh. Bang, saya nak bayar bang. Semua sekali RM20 je. Baik dah bang. Nah. Ni RM20 je. Baik bang. Okey, terima kasih. Jom kita pergi. Yahoo. Mana sikit aku? Sekarang muncul. Okey, nice. Kita balik ke rumah. Let's go. Nak malam ni. Cepat. Okey, dah sampai. Mak dah balik. Okey. Mak. Mana barang yang mak suruh beli tadi? Dah beli dah. Dah letak kat situ. Nanti mak ambil Okey. Nak buka dah. Sekejap. Mak buat masak sekejap. Yeay, kita nak berbuka. Okey, kita makan daging kali ni. Hai. Okey. Jom kita makan. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hari pertama Muzal berpuasa. Tamat.